Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak sharing kat korang macam mana saya gantikan bearing belakang kereta Pro 2 Myvi first model. Okay, ini paling simple lah kalau korang nak ganti bearing, tak susah pun. Okay, first korang jack bahagian tayar belakang ni, korang buka tayar, lepaskan handbrake, lepas tu korang boleh tarik keluar ni. Dia dah free kan, korang tarik keluar drum. Bila dah tarik keluar drum, korang tengok dekat belah dalam ni ada 1, 2, 3, 4. Ha, ni lah kalau korang tengok yang ni, yang lama punya. Ada 4 skru, korang buka ke 4 skru. Lepas tu korang boleh tarik keluar. Dia akan ganti terus sebiji macam ni. Mudah, tak perlu press. Ganti sebiji terus. Untuk yang ada ABS, belah belakang ni dia ada soket. Ha, korang tarik keluar, jangan tarik terus lah. Cabut soket dia, tarik keluar dan cabut soket. Lepas tu korang pasang, masuk yang baru. Pasang drum ni balik. Okey, tarik handbrake kat dalam, pasang tayar, settle. Nampak mudah kan? Nampak mudah, tapi hakikatnya korang kena cuba dulu, baru korang boleh nilai sama ada kerja dia mudah ataupun susah. So sekarang saya nak buat kerja, banyak lagi kerja saya nak kena buat. Okey, so jemput makan.